Malaysia memerlukan lebih ramai inovator dan usahawan untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi khususnya dalam bidang keusahawanan franchise. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata inovator perlu mempelbagaikan inisiatif bukan sahaja dalam bidang sains dan teknologi malahan bidang sosial yang masih belum diterokai sepenuhnya. Datuk Seri Najib berkata negara memerlukan usahawan yang mempunyai daya kreativiti tinggi dan mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Beliau turut mengingatkan usahawan franchise supaya menggandakan usaha dan memberikan perkhidmatan terbaik supaya mewujudkan pelanggan yang kekal bersama produk mereka. Sebagai sebuah negara yang bercita-cita untuk mencapai status sebuah advanced economy menjelang tahun 2020, ada dua dimensi ataupun dua jenis keupayaan yang amat penting untuk kita bangunkan. Yang pertama, kita perlu kepada innovators. Innovators dalam semua bidang. Yang kedua, kita perlu kepada entrepreneurs, keusahawanan. Yang ini mereka yang mempunyai mindset bukan nak cari kerja tetapi nak memberi pekerjaan pada orang. Datuk Seri Najib berkata demikian ketika merasmikan Menara Perbadanan Nasional Berhad PNS di Ibu Negara pada Jumaat. Beliau berkata kerajaan dan PNS akan terus menjadi pemangkin dalam membangunkan usahawan-usahawan dalam industri franchise negara untuk mengembangkan perniagaan bukan sahaja di pasaran domestik malah ke peringkat antarabangsa. Datuk Seri Najib turut mengingatkan untuk mencipta kejayaan, usahawan perlu mengurangkan kebergantungan kepada pembiayaan kerajaan semata-mata. Tegas beliau, berdasarkan pemantauan kebanyakan usahawan yang menggunakan dana sendiri lebih cenderung untuk mengembangkan perniagaan ke peringkat tahap yang lebih baik. Ini kerana golongan usahawan ini akan memastikan mereka akan mendapat pulangan kepada dana yang telah dilaburkan.